kereta pickup dengan berharga RM54,000 sahaja. Bulanan kalau boleh dapat bulanan yang sangat rendah yang bernilai RM870, boleh ikat loan 7 tahun korang. Siapa je tak nak, bulanan pun rendah. Okey, harga market pun rendah. Okey, dekat hadapan saya ni, ini adalah Nissan Navara NP300. Okey, CC 2.5. Okey, ini model 2016. Okey, walaupun 2016 bagi saya memang masih melecon. Kereta pickup ni, okey, memang nampak nice. Okey, untuk korang tengah cari kereta pickup untuk bisnes kecil korang, nak bajet bawah RM60,000, korang boleh try ambil Nissan Navara ini. Okey, bukan selalu okey korang dapat kereta pickup dengan berharga RM54,000. Okey, walaupun 2016 korang tengok memang TikTok lagi, dia punya luaran korang masih nice. Tengok. Okey, untuk Nissan ni dia siap tukar lagi sport rim. Memang nice gila, right? Okey, saya bawa korang review masuk dalam pula. Tada. Okey, ini bahagian dalaman dia. Okey, walaupun model 2016 tapi macam baru punya condition dia. Dalam dia memang nampak nice and padu. Okey, untuk spek ni korang akan dapat leather seat. Nampak nice. And lagi satu bahagian driver dia, korang boleh nampak kat sini dia ada pakai electric seat. Di mana korang nak adjust seat korang tak perlu tarik. Biasa kan ada besi sini kan, korang tak perlu tarik, korang hanya adjust sini sahaja. Korang tolak, kan dia jalan. Korang tekan ni, nanti dia kat sini. Lagi senang, lagi memudahkan kerja korang. Okey, saya bawa masuk dulu. Okey, kita start dulu. Bismillah. Ini bahagian dalaman dia. Ini welcome dia. Dia punya welcome, right? Nampak kan? Okey, nampak pun masih cantik condition dia. Okey, korang tengok dia punya mileage hanya 81,000 sahaja korang. Okey. Alright, ini bahagian dia, dalaman dia, interior dalaman dia. Dekat tengok dia punya dashboard ni bagi saya memang agak berbeza sedikit. Tengok dekat sini. Korang boleh letak barang korang dekat sini. Okey, contoh korang nak letak like macam puzzle mainan or kereta ke, boleh letak dekat sini. Okey. Untuk spek ni korang tengok dia ada touchscreen infotainment system ataupun orang panggil Android CarPlay. Korang boleh tekan sahaja. Masih berfungsi dengan baik. Macam korang tengok ni, dia tak ada lag apa semua, memang masih okey. Boleh tekan lagi. Tak ada masalah. Okey. Alright, ini bahagian aircon dia, control aircon dia. Okey, untuk ni aircon dia korang tak perlu risau, memang sejuk macam kereta baru. Okey, so far memang tak ada masalah untuk kereta ini. Okey, kat sini ada kompartmen dia, korang boleh letak barang kat sini. Kat situ pun ada juga kompartmen dia. Okey, ini bahagian dia. Korang tengok dia punya ni, dia punya cermin ni memang sangat cantik. Alright, nice. Okey, saya bawa korang pergi bahagian belakang pula. Okey, ini bahagian belakang dia macam biasa. Bahagian belakang dia bagi saya tak terlalu sempit lah. Tak terlalu sempit. So kalau nak duduk pun okey lah. Alright. So belakang ni pun korang akan ada aircon vent. So yang duduk belakang memang tak akan rasa panas. Okey, cuma yang ni korang tengok, dia agak menegak sedikit. Semua kereta pickup pun ada setengah kereta pickup dia punya seat tu tak adalah menegak macam ni. Tapi untuk Nissan Navara ni dia punya agak menegak. So kalau korang duduk belakang ni agak bagi saya agak sedikit sakit belakang lah, sebab dia terlalu menegak. Alright, ini bahagian belakang dia. Okey, kita tengok pula bahagian belakang ni. Bahagian belakang ni saya tak tahu lah orang panggil apa. Tak apalah, kita review sahajalah. Okey, ni bahagian belakang dia. Okey, untuk spek ni dia ada reverse camera dekat belakang ni. Nanti kalau korang nak reverse ke, memang dia akan korang senang lah, memudahkan kerja ke orang untuk reverse. Okey, alright. Sorry ya, kejap saya bawa
Saya ambil kunci sekejap sebab saya tak boleh nak buka. Okey. Bahagian belakang ni saya buka dulu ya. Okey korang, sorry saya tak boleh nak nak buka dia punya belakang ni. Saya tak tahu, dia mungkin salah kunci ataupun saya tak pandai nak buka. Tapi tak apalah, kita review macam ni je lah. Alright, okey, ni bahagian belakang ni memang nice gila. Alright, ni bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia memang sangat sesuai untuk korang yang ada bisnes ataupun korang nak buat angkat-angkat barang ke, barang korang baru pindah rumah ke, memang sangat sesuai untuk korang nak angkat barang. Okey. Alright, ini Nissan Navara 2016. Okey, macam saya cakap, korang boleh dapat harga Nissan Navara ni dengan berharga RM54,000 sahaja. Bulanan dalam RM870. Okey, ikat loan 6 tahun. Okey, memang sangat murah. Bagi saya memang sangat murah untuk jenis kereta pickup ni dengan harga 54. Okey, untuk korang berminat cepat PM kita sekarang sementara stok masih ada ya. Alright, apa-apa korang boleh PM kami di TikTok. Alright, bye. Assalamualaikum.